Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan rujuk buku teks Bahasa Melayu jilid 1 muka surat 56. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, cikgu ingin terangkan objektif pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, cikgu berharap murid-murid boleh membaca dengan baik dan mengenal pasti dua idea sampingan daripada teks. Baiklah, mari kita lihat petikan muka surat 56. Tajuk petikan tersebut ialah Mari Naik Tangga. Murid-murid, sila dengar dengan teliti dan semak bacaan daripada guru. Aktiviti menaiki tangga ialah senaman yang sihat dan mudah. Aktiviti ini boleh dilakukan pada bila-bila masa dan di mana-mana. Terdapat beberapa faedah menaiki tangga. Antara faedah menaiki tangga ialah kadar degupan jantung akan meningkat. Kecergasan badan bertambah baik apabila jantung aktif. Aktiviti menaiki tangga juga boleh membakar lemak di dalam tubuh. Badan kita akan sihat dan cergas sekiranya kita kerap menaiki tangga. Oleh itu, amalkanlah aktiviti menaiki tangga selalu. Murid-murid, sila lihat pula gambar di sebelah. Cara-cara menaiki tangga adalah seperti yang berikut. Gambar yang pertama, letakkan tapak kaki pada permukaan anak tangga. Gambar yang kedua, bengkokkan lutut dan pastikan kedudukan bahu mendepani bahagian pinggang. Gambar yang ketiga, pijak anak tangga satu demi satu sambil memegang besi pemegang. Murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat praktiskan cara-cara menaiki tangga ini di rumah dengan betul. Baiklah, kita kembali kepada topik kita pada hari ini. Pada hari ini, tujuan utama pembelajaran kita ialah untuk mencari idea sampingan bagi idea utama. Murid-murid kena faham idea utama ialah isi utama. Pada setiap perenggan akan ada isi utama dan juga idea sampingan ataupun isi sampingan. Idea sampingan ialah huraian, penerangan, contoh bagi idea utama. Mari kita lihat jadual di bawah. Idea utama pada perenggan yang pertama. Aktiviti menaiki tangga ialah senaman yang sihat dan mudah. Idea sampingan boleh dilakukan pada bila-bila masa dan di mana-mana. Baiklah, bagaimana kita hendak kenal pasti idea sampingan? Idea sampingan ialah penerangan ataupun huraian kepada idea utama. Jadi di sini kita kena faham kenapa aktiviti menaiki tangga ialah senaman yang sihat dan mudah. Kenapa murid-murid? Kerana aktiviti menaiki tangga boleh dilakukan pada bila-bila masa dan di mana-mana. Untuk lebih jelas, mari kita lihat kotak yang kedua, cara-cara menaiki tangga. Murid-murid boleh lihat gambar pada buku teks. Yang pertama, letakkan tapak kaki pada permukaan anak tangga. Jawapannya murid-murid boleh dapat pada gambar yang pertama. Jawapan yang kedua, murid-murid boleh lihat gambar yang kedua. Bengkokkan lutut dan pastikan kedudukan bahu mendepani bahagian pinggang. Jawapan yang ketiga, murid-murid boleh lihat gambar yang ketiga. Pijak anak tangga satu demi satu sambil memegang besi pemegang. Cikgu harap murid-murid lebih jelas pada kotak yang kedua. Baiklah, mari kita lihat apa itu faedah menaiki tangga. Idea sampingan yang pertama, air yang berwarna merah ialah idea sampingan. Kadar degupan jantung akan meningkat. Yang kedua, cuba murid-murid pula senaraikan. Ya, betul. Kecergasan badan bertambah baik apabila jantung aktif. Yang ketiga, aktiviti menaiki tangga juga boleh membakar lemak di dalam tubuh. Alhamdulillah, nampaknya murid-murid semakin jelas.
Murid-murid, cikgu harap murid-murid lebih jelas dan faham bagaimana untuk mencari idea sampingan di dalam setiap petikan ataupun perenggan. Sebelum kita mendapat idea sampingan, kita perlu kenal pasti idea utama. Baiklah, sebelum kita akhiri kelas kita, cikgu ingin tinggalkan sedikit latihan kepada murid-murid. Murid-murid boleh menyalin jadual, idea utama dan idea sampingan pada muka surat 56 di dalam buku tulis pendek. Kemudian, murid-murid lengkapkan dengan jawapan yang betul. Semoga pembelajaran kita pada hari ini difahami dengan jelas oleh murid-murid. Sehingga berjumpa lagi pada topik yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.